Nampak tak dia bergegar kat dalam tu, dan nampak tak stabil tu. Okay, rasanya lama dah aku tak buat video. Dan untuk video kali ni kita nak repair satu mesin basuh. Dan masalah dia bila kita keringkan, dalam dia start bergegar tau. Okay, mesin basuh tu adalah media. Okay, kalau korang boleh tengok ni adalah model media media 9.5 kilo. Dan tengok dalam dia memang lembut gila. So kalau lembut gila ni maksudnya dia punya spring dia dah tak boleh nak beroperasi dengan baik lah. Okay, jadi kita try dulu tengok macam mana. Okay, kita on, kita ambil mode washing. Okay, kita ambil mode spin ni dan kita akan cuba spin tengok. Nampak tak dia bergegar kat dalam tu, dan nampak tak stabil tu. Bergegar dan tak stabil. Okay, stop. Okay, kalau kita tengok dia punya gegaran dia tu kuat. Ni tak ada barang kat dalam pun dah start bergegar. Jadi kalau ada baju kat dalam, memang dia akan bergegar lagi kuat lah. Okay, jadi kita akan repair dia. Okay, yang ni kena cukir keluar. Lepas tu tengok macam mana nak buka dia. Okay, dekat macam ni. Dan kita okay, boleh. Sekarang kita dah angkat dia. Sini hati-hati jangan bagi patah. So bila benda ni bergegar, yang ni akan langgar ni, pump dia langgar ni. So sistem akan consider emergency lah. Bila emergency dia akan stop dryer. Jadi bila dia pusing-pusing, pump langgar ni, okay, emergency. So kalau benda ni kita buang, bila ada berlaku problem dekat sini, dia akan langgar. Dia tak langgar ni tau, sensor tak ada, dia akan sentiasa berpusing sampailah jahanam. Okay, yang ni kita nak buka. Okay, jadi nak buka dia senang je. Kita tarik macam ni, pusing macam ni, dia keluar. So sekarang dia dah boleh keluar. Cabut dan tolak ke bawah macam tu. Okay, jadi inilah dia punya spring. Dah lembut dah. Jadi kita akan tukar dengan spring baru. Okay, ini adalah spring baru yang aku order. Ni untuk media punya mesin basuh lah. Dia satu spring ni, satu set dia akan ada 4. Okay, jadi kita check. Ni adalah spring set yang baru. Okay, dia punya bouncing dia lagi kuat nak bandingkan yang tadi. Yang ni kan tak boleh. Yang lama punya. Okay, ni yang lama punya dah senang. Dan yang ni kita akan masuk dia ke dalam. Okay, masuk ke dalam. Okay, dah masuk. Kita masukkan yang ni, angkat macam ni.
Uish, ini bukan kerja seorang lah. Sekejap. Angkat ke atas. Angkat. Angkat sikit lagi. Okay, pas. Settle. Satu. Habis kedua. Okay, pas. Okay, dua. Cut. Cut sikit lagi. Okay, dah. Okay, tahan. No, masuk dalam tengah. Tak apa pula. Okay. Cabut lah. Cabut. Okay, okay. Okay dah. Okay, kita akan tutup balik. Berat. So dia lagi keras lah, tadi lembut. Tekan dia. Okay, kita akan try spin. Tengok. Kalau tadi dia bergegar-gegar, maksudnya dia punya spring dia dah tak kuat lah. Jadi yang ni kita dah tukar spring baru, maksudnya dia tak bergegar lah sepatutnya. Dia sudah tak. Ya, jadi nampak dia lagi stable lah sebab dia punya spring dia dah tukar. Okay, akhirnya masalah gegaran tadi dah settle. Lepas kita tukar satu set dia punya spring dia. So yang ni pun spring memang untuk media punya mesin basuh lah. Jadi aku tak beli spring yang sembarangan lah. So yang ni dia bukan universal. So ni memang spare part untuk media punya. Dan ya, semua okay. Okay, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, bye.